Dah letih lah hari-hari resdung, hari-hari bersin, hari-hari sakit kepala, tersumbat hidung, tersumbat telinga, sakit tekak. Okay, so nak tahu apa suplemen yang you boleh amal untuk masalah resdung, tengok video ni sampai habis. Okay, baik. Untuk resdung, pertama cuba amalkan alfalfa. Alfalfa ni herba yang sangat bagus. Dia king of herbs. King of herbs. Dan apa fungsi dia untuk resdung? Dia bantu untuk anti fungus, anti gatal. Dia bantu untuk detox punca-punca resdung seperti toksik. Okay, dia pun antiviral, sangat bagus untuk masalah-masalah berkaitan viral lah, kayak resdung, contoh macam kayak kan, macam eczema, sangat bagus alfalfa ni. Dan dia bantu juga untuk, kalau orang berusia, bantu untuk kolesterol juga. Okay, yang kedua ialah amalkan vitamin C. Vitamin C ni penting untuk meningkatkan kita punya kesihatan sel kita, immune cell. Kalau tak, sel kita ni jadi overreaktif kepada serangan. Bila over tu yang jadi kita rasa simptom resdung tu. Kita rasa simptom resdung tu. Okay, yang ketiga, B-complex lah. Sebab bila kita resdung, kita akan rasa sakit depan kepala kan, sakit tekak kan. So bila kita ambil B-complex, pertama dia akan bantu untuk turunkan tahap stres. Bantu untuk kita rasa relax je. Bantu untuk kita rasa tenang je. Itulah fungsi B-complex. Dan dalam masa yang sama, B-complex ni dibagi juga kita sebagai kita panggil pil tahan sakit, painkiller semula jadi. Cumanya B-complex ni hati-hati, banyak dekat pasaran tapi tak banyak yang lengkap. 8 jenis B, lepas tu dia ada folate. Dia bukan bukan folic acid. Folic acid ni sintetik. Folate tu dia jenis semula jadi. Okay, so last kali apa? Last kali saya cadangkan juga you ambil omega 3. Omega 3 ni dia bersifat anti radang. Jadi kita rasa macam bersin, sakit tekak, sakit kepala, sumbat hidung tu semua adalah radang. Bila radang dia bengkak tau. Dia bengkak, jadi berhingus. Jadi sangat penting lah omega 3 ni kepada you yang ada masalah resdung. So macam mana nak pilih produk ni? Ramai orang tak tahu macam mana, brand apa nak pilih ni, macam mana teknik pengambilan. Semua brand tak sama. Tak semua brand kualiti dia bagus. Tak semua brand kita makan kita dapat. Banyak yang makan tak dapat sebab tidak dijamin penyerapan itu. So nak dapatkan high quality, tinggi penyerapan, boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Boleh klik link di bahagian description kat bawah. Ada link untuk hubungi kami secara WhatsApp ataupun klik link dekat bio. Assalamualaikum.